RTM terus menjadi platform utama penggiat seni warisan tempatan untuk berkarya dan mengembangkan bakat ke peringkat lebih tinggi. Komitmen itu direalisasi dengan menyediakan ruang dan sokongan berterusan kepada penggiat seni menghasilkan karya berkualiti. Menurut pengarah program radio RTM Saiful Zaman Yusof, usaha terbaru melibatkan kerjasama bahagian program radio dan berita ehwal semasa Best RTM. Ia melibatkan usaha mengangkat kandungan tempatan seperti Dikir Barat ke peringkat global menerusi saluran RTM World. Kita akan jadikan platform RTM World itu untuk kita sampaikan medium seni warisan budaya bangsa ini ke seluruh dunia tanpa mengira medium, kerana kita berada dalam kalangan 360, bermaksud kita tidak ada sepadan lagi. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan pertandingan Dikir Barat RTM 2026 peringkat suku akhir kategori lelaki di Pusat Transformasi Luar Bandar Tunjung. Dalam pada itu, pengarah Best RTM Mat Syari Saripan menyifatkan inisiatif berterusan penting bagi memastikan seni warisan kekal relevan di samping menarik minat generasi muda untuk mengenali dan menghargai keunikan budaya tempatan. Banyak program di negeri ini boleh kita angkat, dibawa ke pentas dunia, dan Dikir Barat salah satunya yang saya setuju supaya Dikir Barat ini kita jadikan dia salah satu konten kandungan untuk RTM World, kerana ia berkongsi bahasa dengan rakan-rakan kita. Jadi bagi saya tak ada masalah untuk kita bawakan kandungan Dikir Barat ini ke peringkat yang lebih tinggi. Pada pertandingan tersebut, 4 kumpulan mengesahkan tempat di separuh akhir yang dijadual berlangsung di Kuala Lumpur 18 April ini. Kumpulan terbabit ialah Seruling Kasih, Kala Maharaja, Medan Kemulang dan Sidi Sakti Melur. Program dijayakan bersama rakan strategik penganjuran iaitu Raja Perfume dan Lavabil.